Baru-baru ni saya ada pergi Iga dekat Jalan Ampang. Saya diajak oleh Ketravelan untuk kongsi cerita tentang perjalanan teroka Malaysia dengan bermodalkan 1000 bersama dengan motor Kapcai selama 70 hari. Tapi sebelum tu kita pergi ke Kota Supai. Kota Supai ni terletak di Kuala Linggi, Melaka. Dan masa saya pusing-pusing Kota Lama ni kan, saya ada terjumpa dengan seorang pakcik bernama Jalil. Rumah pakcik Jalil ni pula terletak betul-betul dekat belakang Kota Supai ni. Jadi dengan rasa ingin tahu tentang apa kisah tempat ni, saya pun pergilah tegur pakcik Jalil yang tengah bakar sampah tu. Umur pakcik Jalil ni rupanya dah 86 tahun. Tapi alhamdulillah masih sihat dan boleh berjalan lagi. Lepas tu geng, dia kata dia memang anak jati kampung tu. Dan tanah-tanah yang ada dekat kawasan sekitar Port Supai ni kan, kebanyakan daripada susu galuh dia lah. Jadi dia pun ceritalah dengan saya, pada tahun 1750-an, tak silap saya, Belanda dia kata telah mendirikan kota ataupun tembok dekat atas bukit tu. Dia bagi mengawasi perjalanan keluar biji timah yang melalui Sungai Kuala Linggi. Tapi sebelum ada benda-benda ni semua kan, kawasan bukit ni telah diduduki oleh orang-orang yang bersuluk ataupun sufi. Jadi lepas je daripada tu memang macam-macam cerita keluar lah. Lalu saya pun minta diri dengan Makcik Jalil untuk pergi daripada situ dan menuju ke Rawang. Sebenarnya video kali ni adalah bertujuan untuk support member si Nadir ni. Dia ada bangunkan satu platform untuk sambungkan semua pengembara, tak kira lah dia daripada mana. Dan lepas tu Ketravelan ni pula ada buat kerjasama dengan pihak Iga. Tapi masalahnya Ketravelan ni tak ada speaker. Lepas tu kan geng, nama Iga ni saya dah start dengar pada tahun 2022 sebab saya ada layan vlog daripada Firsa Besari. Vlogger ni duduk dekat Bandung, Indonesia, dan kebanyakan ekspedisi dia kan, dia akan selitkan nama Iga. Jadinya saya nampak ni macam peluang untuk kenal-kenal dengan orang-orang baru yang saya jumpa. Memang betul geng. Dan salah satunya adalah dengan brother kita ni. Dia ada buat pisau dan parang menggunakan logo pisau. Dia siap bagi saya sebilah pisau ni geng. Dia punya tajam, sunat pun tak rasa lah. Lepas tu kan, korang pernah makan jerky meat tak? Jerky meat ni kalau dalam bahasa Melayunya adalah daging salai. Tapi yang ni telah dipaketkan dan memang khas dicipta untuk kegunaan bila masa kita memerlukan tenaga dalam keadaan emergency. Lepas tu ada pula brother kopi kita join juga kan. Saya cukup gemar betul dengan lori dia ni. Kalau dapat buat camper van pun cantik tu. Jadi pada petang tu saya kongsikanlah apa yang terjadi sepanjang perjalanan teroka hari tu. Korang semua tahu tak apa puncanya? Apa pasal saya sanggup buat kerja gila tu? Boleh tak share dengan kita orang sikit apa yang menyebabkan saya rasa macam tiba-tiba plan nak dah lah guna duit RM1,000? Sebenarnya kerana saya dah patah hati duduk kat Malaysia ni. Ya, memang betul kan. Cuma sebab saya patah hati je dengan kerja makan gaji dekat tanah air kita ni. Dan dengan alasan saya tu kan, ada yang cuba menyamakan saya dengan Amir Arsyad dan Zuharis. Mereka berdua ni adalah pengembara yang menggunakan basikal. Lepas tu latar belakang kerja sebelum kedua-dua mereka ni mula mengembara, Amir Arsyad ni adalah peguam, manakala Zuharis pula adalah engineer. Jadi dekat situ kita dah tengok jurang antara diorang ni dengan si. Diorang berhenti kerja tu lepas diorang dah rasa pakai duit, lalu diorang pun boring dengan kitaran hidup harian dan mengambil keputusan untuk menjadi pengembara sepenuh masa. Manakala latar belakang kerja si pula, kalau ayat dalam sistem, budak yang kena suruh-suruh lah. Dan selalunya kan, pendapatan bulanan tak dapat nak tampung perjalanan untuk menuju ke pendapatan bulanan yang seterusnya. Walaupun saya tak ada motor dan kereta untuk dibayar. Jadi disebabkan itulah membuatkan saya fikir no point untuk saya kerja dan saya mengambil keputusan untuk mencipta mimpi sendiri. Jadi untuk permulaan pengembaraan tu adalah kisah teroka Malaysia selama 70 hari. Tapi pengembaraan tu belum habis geng, sebab mimpi saya ni belum jadi nyata. Dan kerana selama 70 hari tu hanyalah momen dalam pengembaraan saya yang sebenarnya. Terima kasih pada korang semua yang telah setahun support saya punya vlog ni, dan disebabkan korang jugalah saya terus bersemangat untuk wujudkan mimpi yang nampak tak nampak ni.